gila cerahnya dia punya picture korang. Okay, so ni adalah kita punya small projector. Dia diinstall dengan sistem Android 9.0 OS, and then dia ada HDMI, USB port and headphone jack. Korang tak payah pening-pening nak fikir dia punya stand, sebab korang boleh pakai any phone stand yang korang ada. Macam Ina pakai Ulanzi, and then kita boleh adjust dia punya fokus dekat sini, and then dalam ni dia ada banyak application yang dorang dah install siap-siap ya. Korang boleh adjust dia punya placement, and korang tengok betapa cerah dan sedapnya bunyi guna projector ni korang. Memang clear habis. And then dalam ni memang dia dah buat satu apps yang boleh linkkan dengan korang punya phone. Mirror. So Ina very recommended. It's very small, easy to bring anywhere. So yup.